Hai semua, apa khabar? Hari ni kita nak borak pasal satu benda yang rasanya semua orang pernah rasa. Stres. Tak kisahlah awak tu pelajar ke, mak ayah ke, atlet ke, stres ni memang sebahagian daripada hidup kita. Jom kita fahamkan sama-sama. Jadi, apa benda stres ni sebenarnya? Senang cerita, ia macam cara badan dengan minda kita respon bila ada apa-apa perubahan atau cabaran. Ia tak semestinya benda yang tak elok tau. Ia sebenarnya tindak balas mula jadi badan kita untuk pastikan kita sentiasa bersedia. Pernah tak rasa jantung tu dubdap-dubdap sebelum exam? Itulah stres tengah buat kerja dia. Untuk perkongsian kali ni, kita akan pecahkan kepada 5 bahagian. Mula-mula, kita akan tengok kenapa stres ni memang sebahagian dari hidup kita. Lepas tu, kita siasat sikit dari mana dia datang dan macam mana kita nak kenal tanda-tandanya. Kita juga akan bezakan antara stres yang baik dengan yang buruk. Dan yang paling penting, kita akan belajar macam mana nak handle benda ni. Okey, jom kita mula dengan bahagian pertama. Penting sangat untuk kita ingat, rasa stres tu normal tau. Boleh jadi kat mana-mana je. Kat rumah, sekolah, masa main sukan pun boleh. Korang tak sorang-sorang dalam hal ni. Dan kena ingat, benda ni bukan untuk orang dewasa je. Kalau awak tu budak-budak ke, remaja ke, confirm pernah rasa. Mungkin sebab kerja sekolah banyak gila, gaduh dengan kawan, atau ada benda besar jadi kat rumah. Semua perasaan tu real dan memang wujud. Sekarang, jom kita pakai topi detektif sekejap. Kita nak siasat dari mana datangnya semua stres ni. Sebabnya, bila kita tahu puncanya, barulah senang sikit nak uruskan kan? Secara umumnya, punca stres ni boleh datang dari 4 tempat utama dalam hidup kita. Dari dalam diri kita sendiri, dari rumah, dari sekolah dan juga dari masyarakat sekeliling. Jom kita bedah siasat satu persatu. Kita mulakan dengan yang paling dekat dengan kita, diri kita sendiri. Kadang-kadang kan, tekanan paling besar tu bukan datang dari luar tau, tapi dari suara-suara dalam kepala kita sendiri. Ini boleh jadi macam-macam. Mungkin kita takut dapat markah teruk dalam ujian atau risau pasal perubahan badan masa nak besar ni. Mungkin juga kita asyik banding-bandingkan diri kita dengan orang lain kat media sosial atau kata-kata ejekan orang betul-betul buat kita terasa. Semua inilah tekanan dari dalam yang boleh membebankan kita. Sekarang, jom kita beralih ke rumah pula. Walaupun rumah ni sepatutnya tempat kita rasa selamat, tapi kadang-kadang ia pun boleh jadi punca stres yang kita tak duga. Perubahan besar kat rumah memang boleh cetuskan stres. Contohnya, bila mak ayah bergaduh, bila kita kehilangan seseorang yang kita sayang, dapat adik baru atau terpaksa pindah rumah. Semua benda ni mengubah rutin harian kita dan boleh buat kita rasa tak tentu arah. Dan mestilah sekolah, tempat yang kita habiskan banyak masa, jadi tak heranlah kalau ia juga boleh jadi punca stres yang besar. Cuba fikirkan, masuk sekolah baru, tak kenal sesiapa, gaduh besar dengan kawan baik, kena buli. Ataupun bila jadual kita padat sangat dengan macam-macam aktiviti dan semua orang letak harapan tinggi kat kita, memang boleh rasa terbeban sangat. Akhir sekali, punca stres boleh datang dari skop yang lebih luas. Maksudnya, dari masyarakat dan persekitaran tempat kita tinggal. Kadang-kadang, stres ni datang dari keadaan sekeliling kita. Mungkin sebab tinggal di kawasan yang sesak atau kejiranan yang kita rasa tak selamat. Isu-isu yang lebih besar macam masalah keuangan dalam komuniti pun boleh bagi kesan pada kita semua. Baiklah, kita dah tahu dari mana stres ni datang. Sekarang, jom kita belajar pula macam mana nak baca tanda-tandanya. Macam mana stres ni tunjukkan diri dia. Soalannya, apa tanda-tandanya? Bila kita faham simptom-simptom ni, senanglah kita nak sedar bila kita atau orang yang kita sayang mungkin perlukan sokongan. Dari segi psikologi, maksudnya dalam fikiran kita, mungkin kita rasa susah nak fokus atau nak buat keputusan. Fikiran tu asyik negatif je, selalu mimpi buruk, atau selera makan kita tiba-tiba berubah. Ini semua petunjuk penting. Stres ni juga boleh kita rasa melalui emosi. Mungkin kita jadi cepat marah, cepat sedih atau asyik rasa takut je. Keyakinan diri pun boleh menurun. Dari segi fizikal pula, kena perhatikan tanda-tanda macam selalu sakit kepala, rasa letih melampau atau jantung berdebar-debar. Inilah cara badan kita nak bagi signal yang ada sesuatu tak kena. Okey, yang ni mungkin satu kejutan untuk anda. Tahu tak yang bukan semua stres tu tak elok? Jom kita tengok apa bezanya. Cuba tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, kita ada stres yang positif. Fikirkan macam rasa berdebar sebelum perlawanan besar. Ia bagi kita semangat untuk buat yang terbaik. Ia bantu kita selesaikan masalah. Tapi, di sebelah kanan, stres yang negatif pula buat kita rasa nak menyendiri, rasa down dan boleh jadi pemarah.
Jadi, matlamat kita bukan nak hapuskan semua stres, tapi nak cari keseimbangan yang sihat. Dan sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Macam mana nak uruskannya? Stres mungkin sebahagian dari hidup, tapi ia tak perlu kawal hidup kita. Ada cara untuk atasinya. Inilah mesej utamanya. Anda ada kuasa untuk menguruskan stres. Ia bukan benda yang kita kena hadap sorang-sorang dalam diam. Ada langkah-langkah praktikal yang boleh anda ambil. Jadi, apa langkah-langkahnya? Slide ni ada 6 strategi yang jelas. Pertama, bertenang. Tarik nafas dalam-dalam. Kedua, cuba fikir positif. Ketiga, dan yang ni sangat-sangat penting, cakaplah dengan seseorang yang anda percaya. Jangan pendam. Keempat, rancang masa anda elok-elok. Kelima, jaga asas kesihatan diri, bersenam, makan makanan berkhasiat dan tidur secukupnya. Dan yang keenam, tetapkan matlamat yang realistik untuk diri sendiri. Setiap langkah kecil ni boleh buat perbezaan yang besar. Selepas semua yang kita dah bincangkan hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Daripada semua strategi yang ada, apakah satu langkah kecil yang akan anda cuba amalkan untuk menguruskan stres dalam hidup anda? Fikirkanlah.